Biar betik. Kalau hampa rasa jebon di Malaysia ni menakutkan, mai sini aku tunjuk hampa jebon Afrika. Ini ialah Fusa. Nama saintifik dia Cryptopterops ferox. Dan dia ni pemangsa paling top di Madagaskar. Fusa ni adik-beradik jauh dengan mongoose, tapi dia ni lagi power. Badan dia panjang, ekor pula dekat sama panjang dengan badan. Daripada muncung hidung dia sampai ke hujung ekor dia, lebih kurang 150 cm. Kuku dia panjang dan tajam, dan dia ada gigitan yang boleh patahkan tulang binatang-binatang macam kera dan lemur. Bangsa utama dia, lemur. Alah, binatang yang I like to move it tu, walaupun lemur lebih power buat lompatan jauh dari dahan ke dahan, Fusa masih boleh ligan depa di atas pokok tau. Satu benda yang unik pasal Fusa ni, depa jarang berkomunikasi guna suara tau. Depa biasanya guna bau nah. Contohnya macam ni lah. Tu bukan sebab dia tengah lepas gian, tapi tengah tinggalkan pesanan.